Selama ini aku bertahan dengan ubat, tapi sekarang... Assalamualaikum, aku Badrul Hisham, 45 tahun, jurutera awam di Kuantan. Bertahun-tahun aku hidup dengan darah tinggi. Penyakit ni pula memang dah ada dalam keluarga. Bacaan aku sentiasa lebih 150 dan kolesterol mencecah 7.5. Setiap kali pergi check up, mesti doktor nasihatkan makan ubat. Tapi aku cuba kawal dengan cara semula jadi dulu, sebab tak nak rasa terikat dengan ubat. Masalahnya, simptom-simptom seperti sakit kepala, sakit leher, kebas-kebas kat muka dan badan mudah letih tetap tak hilang. Suatu hari, aku ternampak jus ratu pari kat TikTok. Ramai orang cerita kesan positif, jadi aku mula rasa yakin untuk cuba. Sejak mula konsisten minum, lepas pek pertama lagi, bacaan darah aku turun ke 128. Kolesterol jatuh dari 7.5 ke 5.1 dan aku mula rasa perubahan besar. Kepala tak lagi berdenyut, leher pun tak sakit dan pagi-pagi sekarang aku bangun dengan rasa segar dan bertenaga. Rasa betul-betul bebas. Apa yang aku suka sangat, jus ratu pari ni sedap, mudah minum dan tak ada bahan kimia, semula jadi sepenuhnya. Kalau korang ada masalah darah tinggi atau kolesterol macam aku dulu, bolehlah cuba jus ratu pari ni. Kalau korang berminat, aku dah letak beg kuning kat bawah untuk order.